Assalamualaikum. Pakcik, minta maaf saya nak tanya. Pakcik buat apa kat sini? Pakcik buat apa? Saya main sunat semua sekali saya balik. Pakcik penduduk sini ke? Tak. Saya duduk dekat taman tu. Minta maaf lah Oh, tak boleh. Tak boleh. Sebab kita ada kes kecurian semalam. Kita ada kes kecurian. Jadi sebenarnya lepas solat subuh tu pakcik boleh ni lah. Pasal apa hukuman ni? Bukan tak ada hukuman. Masalahnya sekarang ni ini adalah harta bersama penduduk. Mereka membayar maintenance. Okey, jadi macam pakcik adalah penduduk luar kan. So datang sini untuk solat subuh kan. Jadi itu dah. Lepas tu pakcik datang lagi untuk solat yang lain. Sebab elektrik ni semua kan kita yang pihak pengusaha yang bayar kan. Minta maaf lah kalau boleh kita nak kunci lepas ni. Saya minta maaf lah. Pakcik tak pergi Al-Jannah ke? Ya. Saya tak bukan, saya surau ni, saya duduk taman ni. Saya tahu Starling, saya tahu. Al-Jannah pun ada? Tak tahu ya, ajak saya. Okey, saya faham sebab. Ya. Saya tahu sebab orang-orang